Apabila kita mula diberikan tanggungjawab di tahun 2008, kita mulakan reformasi institusi. Dewan Negeri Selangor, mungkin kita sudah lazim ataupun kita sudah acap kali terdengar tentang Selcat, jawatan kuasa khas, jawatan kuasa khusus, jawatan kuasa tertentu. Reformasi institusi yang dilaksanakan pada awal-awal dahulu telah menjadi asas yang kukuh, sehingga Dewan Negeri Selangor berkembang. Malahan di peringkat persekutuan turut mengguna pakai kaedah ciptaan jawatan kuasa yang sebelum itu hanya tertumpu kepada jawatan kuasa audit ataupun PAC, Public Account Committee. Dan ini telah memberikan kesan yang besar kepada ke aspek pentadbiran dan pengurusan secara keseluruhan, sampailah kepada islah dan reform yang kita lakukan dalam corak pendekatan pentadbiran. Kita tak berhenti kepada reformasi institusi. Kita turut melakukan beberapa reformasi dan perubahan dalam undang-undang. Bukan satu pengubahan, dua pengubahan. Yang selalu orang sebut adalah FOI, Freedom of Information Enactment, yang kita bentangkan pada tahun 2009-2010. Tetapi dalam diam kita berkayuh, kita menapak, kita melaksanakan penambahbaikan dalam enactment perkahwinan bawah umur. Kita melakukan perubahan dalam enactment luas. Kita melakukan perubahan dalam enactment hutan. Kita melaksanakan moratorium pembalakan. Saudara-saudara, walaupun noise bising ini berlaku di persekitaran kita, seolah-olah Negeri Selangor ini makin banyak pembangunan, hutan tak ada. Hakikatnya saudara, kerana dasar moratorium, ketegahan kita dalam enactment hutan, pelaksanaan pemantauan kita bukan saja melepasi kadar minima 30% kawasan hutan, kawasan kita sebagai kawasan hutan, malahan Negeri Selangor mempunyai lebih. Kita berjaya meningkatkan jumlah kawasan hutan kita kepada 31% pada tahun 2025.